Muda. Hari ini saya akan menceritakan tentang ilmu di hati teknologi memperkasa generasi. Kawan-kawan nak tahu, ilmu adalah kunci pada masa depan. Setiap halaman buku membuka pintu pengetahuan untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Jom ikut saya. Banyaknya buku di sini. Semua penuh dengan ilmu. Kalaulah saya rajin membaca, saya boleh belajar macam-macam perkara. Ilmu sentiasa berkembang. Kita memerlukan cara yang bebas untuk meneraka. Teknologi bertindak sebagai alat yang membantu kita untuk belajar dan berinovasi pada masa depan. E-book ini boleh menyimpan beribu buku dalam satu peranti. Ia tidak mudah rosak dan mudah dicapai dengan menggunakan apa sahaja jenis peranti seperti telefon, komputer riba dan tablet. Dengan teknologi pada masa kini, kita dapat akses e-book di mana-mana saja. Inovasi ialah proses mencipta atau menambah baik sesuatu idea, produk atau kaedah supaya menjadi lebih berguna dan memberi nilai baharu. Kawan, baru saya sedar teknologi bukan sekadar alat tetapi membantu generasi untuk berfikir, mencipta dan berinovasi. Manakala teknologi ialah alat dan sistem untuk memudahkan kerja serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Belajar menggunakan teknologi amat mudah dan dapat akses berbagai sumber. Namun, terdapat kesan negatif yang perlu kita elakkan. Alamak, kerja sekolah saya belum siap lagi. Habislah saya. Inilah padahnya kalau salah gunakan teknologi. Jelaslah bahawa ilmu merupakan asas pembentukan diri, manakala teknologi menjadi alat yang membantu kita mencapai kejayaan. Jika kedua-duanya digabung dengan bijak, kita mampu melahirkan generasi yang berilmu, berinovasi dan bersedia menghadapi masa depan. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi. Bye semua.